di sebalik rimbunan, timbunan, helaian kehijauan. Wujudnya Tom Biru, sebuah misteri ngeri yang menghantui setiap celahan sepi. Persoalannya, siapakah Tom Biru? Apakah tujuan dan pelakuan anehnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ayuh bersama saya, Ariana Hasha binti Mas Niza, merungkai identiti sebenar Tom Biru. Tom Biru kelibat penjaga hutan yang akan memusnahkan hidup mereka yang membuat kekacauan di rimba. Langkahnya cepat dan tangkas demi kelestarian alam yang disayang. Berlatar belakangkan kawasan hutan balak di Keningau, Sabah. Tom Biru Penunggu Rimba merupakan karya Ramli Awang Mursyid yang diterbitkan pada tahun 1968. Kisah bermula. Wan Suraya, wartawan daripada Kuala Lumpur, dihantar ke Sabah untuk membuat liputan semasa. Namun, ada satu insiden yang membuatnya lemas dalam pelbagai timbunan konflik dan persoalan. Nyawa melayang satu demi satu. Namun, kaedahnya mirip dengan pembunuhan bersiri yang berlaku di Kuala Lumpur. Wan Suraya sedar, inilah permainan fana dunia. Justru, dia dan Amiruddin bekerjasama untuk menyiasat kes-kes jenayah di dalam hutan bersama Tom Biru. Pengembaraan Tom Biru dan berbahaya dan penuh tragedi ini membawa kita mengenal erti persaudaraan, kekeluargaan dan cinta. Tema utama novel Tom Biru adalah hubungan manusia dan alam sekitar serta konflik apabila alam tersebut diceroboh. Pembalakan haram, sindiket dadah antarabangsa, pembunuhan bersiri dan penyeludupan dana. Manusia sanggup melakukan semua itu demi harta dunia yang hanya sementara. Antara persoalan dalam novel ini ialah kekeluargaan keluarga Berham yang erat dan kukuh. Tatkala konflik menimpa, mereka bersandar antara satu sama lain. Baizura dan Amiruddin bekerjasama untuk mengharmonikan institusi kekeluargaan mereka. Di samping itu, mengukuhkan kestabilan syarikat keluarga. Kesepaduan inilah yang membentuk masyarakat yang berilmu dan berakhlak mulia. Antara elemen yang signifikan dalam novel ini ialah apabila Wan Suraya membongkar rahsia besar di sebalik kegiatan jahat dan durjana. Saya amat kagum dengan wartawan daripada Kuala Lumpur ini kerana walaupun diancam bahaya, dia tetap pada pendiriannya, ialah menegakkan keadilan. Gaya penulisan Ramli Awang Mursyid berjaya membuatkan diri pembaca berasa suspens dan berdebar-debar. Setiap helaian buku diselak seperti menerkai dunia baharu. Setiap bait tulisannya yang sangat pilu terasa seperti kita di kedudukan itu sendiri. Melalui Tom Biru Penunggu Rimba, kita diajar untuk memelihara alam sekitar. Flora dan fauna merupakan aset khazanah yang tidak mampu dijual beli. Saya juga berimpikan untuk menjadi sosok Tom Biru yang melawan tangan-tangan durjana daripada menghancurkan alam ini. Sekian, terima kasih.